Akaun emas gap di Public Gold sebenarnya sama saja tuan-puan seperti kita simpan duit di dalam akaun bank. Bezanya cuma, di akaun emas gap, kita beli emas, kemudian belian kita tadi akan ditukar menjadi gram-gram emas. Contoh, jika harga emas hari ini RM500, kita beli emas RM500, di dalam akaun gap kita bukanlah RM500, tetapi berbentuk 1 gram emas. Kemudian tuan-puan, kita boleh tambah simpanan bila-bila masa. Tak wajib nak simpan bulan-bulan, tapi jika ada duit lebihan nak ditukarkan kepada emas, hari-hari pun tuan-puan boleh simpan emas. Bila tuan-puan simpan emas, baki gram emas tuan-puan akan bertambah banyak. Jika tak buat apa-apa, jangan risau sebab simpanan emas adalah percuma sahaja. Tak simpan, tak bertambah. Nak tambah keuntungan dalam simpanan emas bukanlah tentang harga naik dan turun, tetapi pastikan gram emas sentiasa bertambah setiap bulan. Boleh mulakan dengan tabiat 1 gram 1 bulan. Dalam 12 bulan 1 tahun, dah terkumpul 12 gram. Bukan emas yang jadikan kita kaya, tetapi ilmu tentang emas. Jadi tuan-puan, dah ready nak simpan emas? Boleh isi info di beg biru. Saya akan guide tuan-puan bagaimana nak simpan emas di Public Gold.